Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat rakyat Malaysia dan juga industri taksi dan juga industri e-hailing. Semalam saya terpanggil untuk membuat satu komen ataupun satu cadangan berkenaan dengan isu yang berlaku di dalam industri e-hailing. Difahamkan pihak insurans telah membuat persetujuan akan menaikkan sedikit harga insurans kepada semua pemandu e-hailing. Dan di samping itu pemandu e-hailing memberontak dan tidak berpuas hati kerana harga insurans dinaikkan. Saya nak bagi tahu kepada pemandu e-hailing dan juga kerajaan Malaysia, terutama sekali pada Menteri Anthony Loh, kita harus menghapuskan segala kenderaan persendirian digunakan untuk membawa penumpang di dalam e-hailing. Kita hapuskan dan kita hanya bagi dua kenderaan untuk digunakan sebagai taksi atau e-hailing, iaitu taksi merah bajet. Kita akan keluarkan yang baru, full EV, dan kita juga akan keluarkan kereta biru eksekutif yang besar untuk menggantikan MPV ke Toyota ke whatever. So dalam application yang ada di pasaran, termasuklah Grab ke apa pun, mereka hanya menyediakan dua type of kenderaan, taksi biru dan juga taksi merah, iaitu taksi eksekutif dan taksi bajet. Taksi eksekutif bertaraf MPV ataupun SUV yang besar seperti MPV. Bajet kita bagi SUV yang kecil, tapi EV. Dua-dua pun EV. Untuk pengetahuan pemandu-pemandu e-hailing dan juga kerajaan dan juga industri, walaupun insurans e-hailing tu dinaikkan sikit, ia tidak patut mengganggu kos operasi setiap kenderaan e-hailing, kerana insurans yang dikenakan terhadap taksi lebih tinggi daripada pemandu e-hailing private car. So dengan sukacitanya saya ingin kerajaan menghapuskan semua kenderaan persendirian e-hailing dan convert mereka semua kepada dua type taksi, dan industri player hanya boleh servis dua taksi biru dan taksi merah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.